Kadang-kadang dalam hidup ni, kita bukan nak cari kereta yang paling laju ataupun yang paling menjimatkan minyak ataupun yang paling banyak power mode. Tidak. Kadang-kadang kita cuma nak rasa tenang, duduk dalam kereta, pasang lagu, aircon pun sejuk, bunyi enjin pun tak payah dengar sangat. And kalau boleh nak baring tempat duduk tu, macam tengah duduk dekat dalam business class. Itu apa yang saya rasa, itu apa yang kawan-kawan saya yang tua semua rasa lah. And dekat dalam dunia SUV, benda tu wujud. Tapi bukan semua SUV. Yang kita nak kongsikan hari ini bukanlah list kereta paling berbaloi beli ataupun SUV bajet bawah 100,000. Bukan. Video ni bukan panduan untuk membeli. Sebab jujur lah aku cakap ada antara SUV dekat dalam senarai ni, harga dia pun dah cukup nak buat kita menangis lah dekat dalam surau lepas kita buat test drive. Tapi ini konten hiburan, konten untuk kita berangan lah, konten untuk kau share dekat grup WhatsApp sampai kau tulis satu hari nanti bro. Dan kalau rezeki kau besar satu hari nanti, at least kau dah tahu nak cari SUV yang betul-betul selesa dan bukan sekadar besar dan tinggi saja. Jom kita borak. Kita mulakan list ni dengan Lexus RX. Lexus, jenama yang selalu orang pandang sebelah mata lah bila cerita pasal SUV mewah. Sebab semua orang duduk dengan BMW, Mercedes. Tapi hakikat dia, Lexus RX ni macam spa bergerak. Suspension dia lembut, cabin dia senyap gila macam library. Kau pecut 140 km per jam, rasa senyap, rasa macam bawa 60 km per jam. Material dalam tu pun bukan calang-calang, kulit jenis semi aniline. Bau dia pun bau orang kaya je. Dan kalau pasang lagu pun jazz dia bunyi sistem daripada Mike Levinson. Confirm tak nak balik rumah. And then next kita ada Mercedes-Benz GLE. Ini dia. Kalau RX tadi kita cakap macam spa, GLE ni kita nampak macam naik, rasa macam naik hotel terapung macam tu. Paling shock bila ada sistem suspension airmatic boleh float dekat atas jalan berlubang macam hovercraft macam tu. Tempat duduk ada fungsi urut, siap boleh pilih jenis urutan. Swedish Shiatsu, kau nak apa? Teknologi MBUX dia pun tak main-main lah. Tapi ya, harga pun ikut teknologi lah kan. Jangan terkejut lah kalau tengok harga dia naik macam harga rumah landed dekat arah Damansara tu. Lepas tu kita masuk BMW X5. Kalau kau jenis suka memandu tapi nak keselesaan juga, inilah dia. BMW dia tak buat kereta lembik. Walaupun selesa dia masih lagi ada driving DNA. Kau rasa connected dengan jalan, tapi dalam masa yang sama kau tak rasa letih. Tempat duduk dia memang solid, ada lumbar support, adjustable gila. Lepas tu pula ada panoramic sunroof yang bagi vibe open air masa kau drive balik kampung. So short form dia, inilah SUV yang ada jiwa muda tapi pinggang yang dah mula-mula sakit lah. Lepas X5 kita tengok Volvo XC90. Ini bukan SUV biasa. Dia macam IKEA lounge yang boleh bergerak. Serius, rekaan dia simple tapi semua dekat dalam tu rasa premium. Button dia tak banyak, semua clean and minimalist. Tapi yang paling power tempat duduk third row dia. Biasanya baris ketiga ni untuk budak je, tapi XC90 orang dewasa pun boleh duduk. Dia ada aircon, dia ada ruang kaki. Tuai sangatlah untuk family besar yang nak gaya Scandinavian. Kalau kau bukan jenis nak beli jenama Continental tapi tetap nak rasa premium, sebenarnya ada satu Toyota Harrier. Dia memang wajib lah masuk dekat dalam kita punya radar. Dulu Harrier ni dia macam simbol bos nak balik kampung. Sekarang ni dah makin accessible. Suspension dia dah tune for comfort. Jalan tak rata pun rasa macam redah taufan dengan gaya tu. Cabin senyap, tempat duduk pun empuk. Infotainment pun banyak dah improve sebenarnya. Dia tak flashy tapi dia classy. Orang yang drive Harrier ni biasanya tak banyak cakap, tapi aircon bank dia memang banyak lah angka. So siapa beli kita dah tahu orang kaya senyap. Dah masuk zone family friendly, kita kenalkanlah Hyundai Palisade. Ni SUV yang macam rumah banglo 3 tingkat tu tapi dekat atas tayar. Serius besar. Baris kedua dia boleh jadi captain seat, ada ruang untuk turunkan suspension, automatic chair. Lepas tu aircon dia ada sampai baris ketiga, bukan sekadar angin kus-kus semangat tak. Kau jalan jauh, semua orang dekat dalam kereta boleh tidur lena, tak payah gaduh-gaduh. Lepas tu dia ada ni mode quiet mode. So yang tidur kat belakang dia tak terganggu lah. Yang kat depan nak dengar lagu BTS kuat-kuat pun. Yang paling penting ride dia tu dia smooth tau. Macam melted butter macam tu.
And kalau kita discuss pasal EV, Kia EV9 patut jadi spotlight jugalah. Sebab ini SUV elektrik, bukan sekadar SUV biasa yang tak ada enjin tu. Dia futuristic gila. Dalam dia boleh rasa macam spaceship tau. Macam duduk dekat dalam, boleh pusing menghadap belakang. Suasana dia ada lampu ambient, boleh tukar warna ikut mood. Bila jalan memang senyap lah, memang zen gila. Tak ada gegaran, tak ada bunyi enjin, cuma bunyi tayar and angin saja. Untuk orang yang nak rasa dunia masa depan tu, inilah kereta dia, ini dia. Tapi kalau kau nak puncak keselesaan tu, kita kena panggil raja lah. Raja segala SUV, Range Rover full size. Kalau SUV lain ibarat macam hotel 5 bintang tu, Range Rover dia macam Emirates business class. Suspension dia boleh adjust tinggi rendah, boleh scan jalan depan and adjust setiap tayar supaya kau tak rasa lubang pun. Dalam dia material premium level Bentley. Screen infotainment pun besar macam TV plasma. Nak kursi urut ada, nak bau Kevin ikut mood pun boleh. Cuma satu masalah lah, harga dia memang setaraf dengan banglo 2 tingkat siap dengan swimming pool. Okay, dah tinggi-tinggi, kita turun balik ke bumi. Kita tengok Honda CR-V yang terbaru tu. CR-V dia memang evergreen, tapi version dia yang jauh lebih refine lah. And VH dia makin baik. Bunyi bising kat luar tu macam dah kurang sikit. So suspension dia pun macam lagi matured. Dia bukan lembik sangat, tapi cukup lah nak rasa stabil dan selesa. Dia punya seat belakang tu luas, aircon pun ada rear vent. And rekaan dia pun macam makin tua sikit lah, makin matang kan. So untuk kereta bawah 200,000 ni antara SUV yang paling aku rasa premium dan senyap lah. Satu sebab dia Honda juga lah, tapi satu lagi sebab resale value dia pun baik sebenarnya. And last sekali, Mazda CX-60 and CX-90. Mazda sekarang ni bukan macam Mazda dulu tau. Sekarang dia dah main liga-liga premium kan. And dua model ini adalah bukti. Daripada luar nampak macam sculpture bergerak, daripada dalam ada material kayu sebenar, leather Napa, and tempat duduk pun rasa macam sofa Jepun premium. Tapi yang buat dia special, cara dia rasa masa memandu tu memang seimbang. Kau rasa confident, tapi dia tak lembut bila redah jalan Malaysia yang kadang-kadang tak tahulah beza jalan dengan permukaan bulan, tak tahu. CX-60 sesuai lah untuk pasangan muda urban, and memang terbaik lah untuk geng-geng new family ni. So itulah dia 10 SUV yang paling selesa yang kau boleh angan-angankan. Ataupun bagi sesetengah orang mungkin yang dah ada dalam wishlist tabung haji korang. Tapi lagi sekali lah aku nak ulang, video ini bukan guide untuk membeli sebenarnya. Sebab kita tahu bukan semua orang pun mampu nak beli Range Rover, ataupun belilah macam mana pun yang boleh bayar macam bayar Netflix bulan-bulan. Tak semua orang mampu macam tu. Ni video untuk kau relax, layan, mungkin senyum sikit lah sambil bayangkan satu hari nanti. Sebab kadang-kadang bila hidup kita stres kan, angan-angan tu boleh jadi terapi. So aku nak cuba kau dapat terapi tu lah. Alhamdulillah. At least sekarang kau dah tahulah SUV mana yang betul-betul buat badan kau rasa selesa, minda jadi tenang. Kalau kau nak aku buat SUV selesa bawah 150,000, komen lah. Kita akan buat version untuk orang yang tak kaya tapi masih sayang pinggang dan sayang tulang belakang. So saya Zakirin, terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain ni. Beli Rillavia Perfume untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Saya Zakirin, jumpa lagi lepas ni. Bye bye.